Nak tahu macam mana nak tengok swasta dengan tembaga. So, kita nak tengok barang tu sama ada legit. Kita macam ni dulu, garis-garis. Okay, ni untuk yang swasta. Akak dengan abang boleh tengok depan-depan ni. Sikit. Tu campur dengan ni sikit. Warna dia kawan-kawan semua. Dia ada perubahan lah warna dekat situ dari segi tu. Warna kuning-kuning. Dia akan naik kuning lah. Itu menandakan ini adalah barang swasta. Okay, kita nak tengok barang untuk yang tembaga pula So, korang boleh tengok, check it out. Dia tak sama dengan swasta. Dia lain. Kita letak dengan air acid dulu guys. So, dia akan jadi warna dia. Okay. Nampak dia tak ada perubahan apa-apa warna dia macam kosong So menandakan itu barang adalah tembaga Dia ada perbezaan dengan swasta. Swasta dia ada naik kuning-kuning. Okey, kepada akak dan abang yang ada di luar sana, kalau ada anda swasta, Swabah, Silver, Dina dan macam-macam lagi, emas terpakai, emas lama, emas pusaka, emas patah, kami beli juga dengan harga yang tinggi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nak jual emas, surat pajak, hubungi Gudani Jewels.